Ini adalah arahan. Oh my god, so good. Nasi goreng sentiasa bagus. Bunyi apa ni? Ya Allah, bunyi raksasa tu. Wah, Ni kat dia orang dah. macam nak makan. Ni kat dia orang ni. Adalah tunjuk dia orang. Kedai apa tu? Sopong. Sopong tak pernah mengecewakan. Sembuh. Tu nak cuci je. Cuba teka. Cuba teka siapa. Allah. Dia nak Cuba ingat teka kan? siapa kakak. Dia nak ingat dia nak buat soto cheese lah. Kau rasa macam mana? What the heck? Janganlah. Soto ayam crispy. Kau tak, ni macam makanan pasta, kau patahkan dua. No, we innovation. Bruh. Ni pula adalah octopus. Korang nampak ni? Octopus. Dulu Lina selalu tedio orang kalau dah masak octopus, masak pedas. Sumpah. Sekarang Lina dah dapat rasa. Apa nama kedai? Sopaok. Baik buat soto seafood betul juga. Cuba korang bagi idea for innovation soto. Innovation yang paling gempak ada manis-manis. Hari tu pun tak ada pemenang lagi. Oh, Rina tak tengok lagi. Tak ada masa lah korang. Tapi Rina ambil memang sampai tarikh hari Rina bagi tu je. Mau tarik. Halo? Tak bermenang. Tapi boleh je buat video mukbang macam tak ada support. Banyak korang berada dalam community Somat. Siapa yang berada dalam community Somat akan ada manis-manis. Sorry community Garshil belum sampai tahap 3. Korang pergi beli je lah. Kena ingat nanti dia nak buat macam satu stamp. Bila setiap kali korang beli, korang akan dapat macam dapat stamp. So siapa yang dapat selesaikan semua stamp tu, korang akan dapat manis-manis. Tapi nantilah. Kenapa dengan kening jerawat? Dah cukup Rina buat coto. Coto apa weh? Maksud coto? Coklat and soto? Apa laju sangat makan tu? You weh, dia memang macam ni. Seafood soto. Ada ke? Dia takut rasa dia lain lah. Sebab soto dia memang daripada ayam ataupun daging. So bila dengan rempah seafood, Takut mengganggu. takut Mengganggu rasa. how it can come. How the outcome. Try lah. Sopong nama kedai ni, Sopong. Nama kedai ni Soto Madura. Okay. Boleh dapatkan di Setiawangsa dan di Cape Mall Sungai Buloh. Hari ni Rina turun dekat Setiawangsa sebab mungkin dia nak panggil budak-budak naik pentas. Jadi Rina akan turun Setiawangsa, okey? Sungai Buloh. Bawa. Kacau tu lah aku. Macam mana kat sini nak pentas ni? Ya. Jadi aku nak belah dua badan aku. Esok lah. Esok apa? Atas Sungai Buloh. Esok lah. Dah tu macam mana? Sungai Buloh ke sampai hari Senin?
siapa nak dapatkan soto Madura boleh pergi dekat tapak Skyway. Betul-betul. Soto miam. Korang ni. Maksudnya dari segi topping, kau rasa apa yang best? Apa yang korang nak? Okey, apa yang korang nak topping apa? Soto kodok. Sikit. Daging, okey. Udang sotong. Korang serius lah. Korang pernah nampak korang buat soto seafood? Dah kata nak kelahiran. Bergedel. Yelah. Nampaklah orang kita suka bergedel. Sebab daripada resepi turun-temurun tu, macam resepi family Rina, dia memang guna kentang yang dipotong-potong je. Dia jadikan kentang tu macam crispy, macam chips. Soto Wagyu. Damn. Soto bakso. Telur sarang. That's kinda good. But telur sarang is so hard. Macam mana buat telur sarang? Macam ni. Oh, dah pecahkan dia. Demi korang boleh? Hello? Ya. Yeah. Kenapa? Salah kau ni. Okay, lepas tu boleh? Macam kap kecil kan? Kap cawan tau. Okay. Ada borak dengan diorang. Saya tak kawan dia. Weh, tu senyap macam merajuk ke? Korang buat apa dengan cawe? Aku layan sama tak layan orang. Pasal orang marah. Mbak Aisyah nak korang yang layan Aisyah. Apa lagi nak makan? Ni je ke makanan kita? Is it done? Kita rindu mat. Korang Tak. Kisah Malkosha dah tamat. Korang boleh move on. Mana ada tamat? Dia akan bersambung season 2. Jadi ada season tu. Jika jodoh salah. Jika rezeki tak ke mana. Tu tak salah kan, sudah ada satu lagu TikTok ni. I pernah dengar tak lagu ni? Ku selalu kan memujamu. Na 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 na. Cuba buka dari kau nyanyi, baik kau buka. Ku kan selalu. Korang tak lirik dia? Cuba bagi lirik biar Rina nyanyi. Ku kan selalu memujamu hingga na 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 na. Siapa tahu lagu yang Rina masukkan tu? Terlalu Karina.
Oh, itu lagu Taswif. Dah ya ke? Weh, sumpah. Lagu baru untuk korang. Oh, itu lagu baru Taswif. Sial lah. Patutlah Rina suka. Tak. Weh, sumpah tak cari FYP. Tak lagi tak pasal. Bila Foodfest area Bangi tak ada lagi. Sekarang kita ada area Setiawangsa dengan area Sungai Buloh. So siapa yang nak rasa soto kita, kalau boleh pergi sekarang. Sebab sampai hari Isnin ni je. Lepas tu Rina dah tak join mana-mana Foodfest. Untuk masa ni tu adalah Foodfest terakhir yang Rina join. That's why Rina terus join 2 Foodfest. Lepas tu Soto Madura akan berehat dari dunia tipu-tipu ni. Lanjut, boleh tak? Okay, sekarang Foodfest Soto Madura hanya sampai hari Isnin ni sahaja. Yang Setiawangsa sampai hari Ahad. Yang dekat Sungai Buloh punya Foodfest sampai hari Isnin. Lepas tu Soto Madura akan berehat dari dunia ni. Alamak, kalau Soto Madura rehat, garis tu kena rehat juga. Sorry korang. Yang dekat PD Rina tak join.